Kalau you memang tak ada duit, tak ada network, tak ada background, ada satu benda je yang boleh tolong you. Execution yang menakutkan. Bukan usaha biasa, tapi tindakan yang gila-gila. Orang susah asyik fikir macam-macam. Kalau gagal macam mana? Kalau orang gelap macam mana? Tapi fikir tak boleh buat kaya. Bertindak je boleh. Orang berjaya bukan tunggu ilmu penuh baru mula. Dia mula dulu, buat dulu, hancur pun tak apa. Tapi sambil hancur tu, dia belajar. Nak jadi luar biasa, you kena matikan perasaan. Bad mood, lapar, tak ada idea, tak kira. Awak tetap tulis, tetap jual, tetap buat konten. Jangan kejar cantik, kejar siap. Sempurna itu lambat, slow itu kalah. Kadang-kadang, you cuma perlu buat benda hodoh, tapi siap. Buat dulu, baru betulkan. Bukan betul dulu, baru nak buat. Nak skill, buat 1000 kali. Nak confident, pitch 500 kali. Tolak tepi teori. Guna otot, guna darah, guna peluk. Dunia ni bukan reward orang yang banyak fikir, tapi orang yang bertindak laju.